Halo, Assalamualaikum guys. Selamat kembali ke channel Gua Punya Podcast. Hari ini aku bersama dengan Don. Sekali lagi. Sebab Apis tak habis lagi makan sate. Tak habis lagi makan sate Pukul berapa kau nak balik? Itulah. Pukul berapa kau nak balik? Kita orang ni dah ke Bulu ni nak makan sate. Dan aku perkenalkan diri aku lah. Sekali aku adalah Fakrudon. Dan aku adalah hari ni host Bidan Terjun lah. Untuk Sekali lagi. menggantikan host kita GVP Hafiz sebab dia tengah bakar sate macam aku cakap tadi lah. Ya, betul. Okay. So Don, ni kau ambil atas aku punya, bawah kau punya tau. Okay, boleh. Okay Okay Don, kau dah pernah dengar lagu dia? Tak pernah dengar. Jujur tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Tapi aku sangat pasti bila dia masuk dalam podcast GVP, artis ni adalah something lah. Yeah. Of course lah kan. Aku first time, aku punya first impression dengan artis ni, dengan band ni, aku ingat dia artis Indonesia, babe. Serius lah. Serius. Okay. Kenapa kau fikir dia artis Kejap lagi aku tanya dia lah. Gua punya suara gila, suara rakyat. Sembang tiada tapi memang padu buat kau lega. Punya tempat lain kau bergelak. Stay gila, stay raw, jangan pura-pura sopan. You're listening to Gua Punya Podcast, the #1 so-called crazy podcast show in Malaysia. Okay, ni kita nak tanya ni. Nak tanya ni kan. Inilah dia. Arab dari Nada Rasa. Ya. Apa khabar bro? Sihat. Alhamdulillah. Bro jangan tegang sangat bro. Nampak nervous tu. Aku tak pernah buat benda ni. Ini dah macam siaran TV aku rasa. Dia jujur dia kata tak pernah buat benda ni. Relax bro. Kita santai. Ini yang kita nak. Ini yang sedap kena saya ni. Bro, aku dengar cerita kau all the way daripada Perak Betul. Bagan Serai Perak. Bagan Serai Perak. Perak. Ni dah tang utara macam mana? Perak yang Bagan Serai ni memang cakap utara ya. Main cakap utara. Perak, Paik Buntak, utara. Sebab aku tadi petang tadi masa drive kan. Oh ini kejap lagi aku nak kena cakap Rawa ni. Ada komen begitu kan. Itu Botan. Itu kampung aku. Itu kampung kau. Itu kampung aku. Sekali dia cakap utara lah. Ini utara yang Botan tu dia melarat sikit atau komen. Buahnya. Buahnya. Itu Botan. Ini dah utara. Okay. Alright bro. Aku ingat kau datang satu band. Dan tapi tak boleh nak bawa full band sebab masing-masing ada komitmen kan. Masing-masing ada komitmen. Korang memang full time buat ni ke macam mana? Tak. Macam Nada Rasa sebenarnya ada Nada Rasa Coffee sebenarnya. Kami buka kedai kopi. Kedai kopi. Nada Rasa band dengan Nada Rasa Coffee orang yang sama sebenarnya. Ya ke? Mana yang dulu? Band dulu. Band dulu. Okay. So Nada Rasa tu korang jadikan brand untuk kopi lah. Ya betul. Okay. Lepas tu sepatutnya Nada Rasa ada 5 orang tapi 3 orang session, 2 orang je yang betul-betul tetap dalam Nada Rasa. Antaranya Arab dengan Jebat memang full time musician. Lepas tu yang lain tu banyak tukar-tukar orang lah sebab komitmen semua kan. Jadi susah nak stick dengan satu bandmate tu. So macam mana permulaannya tu kau dengan Jebat buat Nada Rasa ni? Mungkin boleh cerita yang sikit. Start daripada COVID-19 kan. Kita tak boleh nak keluar rumah kan. Jebat tu dulu dia cikgu muzik dekat ada di inilah di Perak lah. Lepas tu sebab kan COVID apa semua tak boleh dia punya tempat mengajak tu macam tak boleh nak nak mengajak lah student COVID apa semua kan. Jadi balik kampung saya waktu tu setengah student lagi. Plan buat lagu for fun je sebenarnya. Okay. Plan buat lagu, lepas tu tiba-tiba sampai sekarang jadi gini. Yang buat lagu kau? Ya betul. Yang tulis lagu Pandemi tu pun kau lah? Ya betul. Sampai kat Indonesia orang request dia punya lirik. Serius lah? Serius. Aku tengok kat YouTube yang korang pergi buat dekat studio Indonesia kan? Apa nama dia? Malaysia. Studio Malaysia. Studio Malaysia tu? Bukan Indonesia tu kan? Bukan Malaysia. Tapi macam tengok macam Indonesia bukan eh? Tapi konsep dia macam tu. Sebab aku tengok aku memang serius aku cakap ini band Indonesia ke apa kan? Sebab dia ada ala-ala yang ke sana tau. Dia punya influence Nada Rasa ni macam nak main macam No Stress. Kan akustik. Mulanya macam tu nak start main macam No Stress kan, main akustik apa semua. Tapi bila aku dah start main band aku rasa macam
Aku sebenarnya suka yang muzik rock. Aku baru tahu yang aku suka rock. Aku tak suka pun muzik. Main band pun kau tahu suka rock. Sebab nak dia macam berapa lama kesedaran tu? Setahun gitu lah. Setahun dia. Dia macam kau makan nasi ayam. Baru kau sedar kau makan ayam. Tak, dia makan nasi ayam. Baru sedar dia suka makan Maggi. Gitu lah. Tak, kau Arab memang main muzik daripada kecil? Daripada sekolah menengah tu, bukan dari kecil lah. Memang kau minat main memang minat main muzik lah. Cuma dulu main metal. Metalcore. Tapi kau lain bukan lah. Bukan. Dulu waktu starting main metalcore, yang gitar elektrik, drop D apa semua kan. Tapi bila dah tua kot, rasa macam tak sesuai dah genre dengan aku. Aku nak main akustik lah pula. Tu yang tukar main akustik gitar, nak buat macam No Stress. Lepas tu bila dah main full band, ada drum apa semua, aku sebenarnya suka alternatif rupanya. Itu yang nada rasa ni, alternative rock. Dia ada beberapa lagu yang rock, ada beberapa lagu yang akustik. Satu lagu je aku tinggalkan macam No Stress. Yang lain semua aku main rock. Betul. Satu aku dah dengar tadi. Lagu Tarian Si Mati. Ya, betul. Tu inspiration daripada music ke apa? Dia punya lyrics. First lyrics dia aku nak tahu. Lirik dia tentang hari kematian lah. Hari kematian. Sebab aku tahu dengar. Padang Mahsyar tak? Padang Mahsyar. Tahu lah kau tanya. Dia tanya kita. Aku dengar salah. Dia tanya kita. Betul tak? Macam tak, dia tanya kita. Kau tahu Padang Mahsyar tak? Siapa yang tak tahu Padang Mahsyar tak? Semua orang tahu. Okay. So waktu buat dia punya music tu, music dia macam seram-seram sikit. Itulah tu aku dengar tu macam meremang juga kan. Tapi kalau buat lirik yang macam bad ni macam tak kenal lah aku rasa. So buat lirik pasal keagamaan sikit. Dia kisah tentang dibangkitkan di Padang Mahsyar lah. Lain macam Macam inspirasi. Soalan dia pun lain macam tadi. Kau tahu Padang Mahsyar. Kita orang belum jahil lagi lah. Alhamdulillah lah. Sorry. Kau cakap kau tak pandai buat lawak. Lawak. Aku sebut ya bro. Mampus lah. Tapi orang yang ada slang logat utara ni, kalau berborak memang best. Betul. Memang betul. Walaupun dia rasa dia tak kelakar, tapi berborak je memang dah kelakar dah tahu tak apa sebenarnya. Kan? Alright. Apa nak aku nak tanya, tengok dekat sini. So band kau berdua dengan Jebat. So yang lain semua sessionist lah. Ya, betul. So drum semua sessionist sama dia semualah. Setakat ni berapa banyak show dah kau dapat yang kau pergi? Banyak aku tak boleh nak kira. Yang paling aku tak kira. Yang paling best sekali yang kau pergi show. Pernah dengar Motos Imalim. Event tu dalam hutan. Yang buat event tu adalah budak-budak custom motor. Oh ya aku ada tengok. Motos Imalim. Tu event yang paling aku rasa sangat memberi aku memori yang best lah. Asal? Show tu. Yang tu kali ketiga aku main band lah. Dalam seumur hidup aku buat nada rasa ni. Kali ketiga aku main band kan. Tapi selepas show tu, show-show yang lain ni berjangkit daripada tu. Pergi Monsoon Camp, pergi Aerospeed, pergi event-event. Mostly yang buat event motor ni. Yang memang buat event-event custom ni. Rupanya dunia culture motor ni dah besar lah. Cuma aku just join dan mereka suka produk tu. Jalan lah. Dia ada network kan. Ya, ni kau bawa band ni best, bagus untuk motor. Sebab mungkin genre kau kena dengan band-band motor tu mungkin lah. Mungkin kena sebab aku main di hutan. Dan Bonfire contoh dah. Kalau pernah dengar satu event motor yang buat race dalam hutan semua, Bonfire. Memang akan ada camping, race dengan band. Ada 3 benda tu dia punya main point dah. Aku baru tahu dah ada event macam tu. Itu lah. Aku tengok dia underground tapi hutan. Dia betul underground tu. Dia bukan kan underground ada main gig kan. Tapi nada rasa ni dah lain sikit. Kau main dalam hutan. Berapa banyak dah yang kau buat dah? Tak boleh kira. Serius Banyak baik. Main dalam hutan. Tak ada nyamuk. Tak ada nyamuk. Tak boleh nak kira. Dengan main-main pok nyamuk pek. Lost Valley. Monsoon Camp. Motos Imalim. Bonfire. Apa lagi lah? Dalam hutan apa lagi aku tak ingat lah. Kalau dah lebih daripada 3 banyak. Banyak kau ni. Langkawi ada satu event tu nama dia Panggung Alam. Ya, Panggung Alam aku dah tengok. Panggung Alam. Lepas tu ada lagi satu event under Joe PV. Nama dia lain macam event kot. Waktu dia buat waktu 2 tahun lepas kot.
So, tapi semuanya outdoor. Semua outdoor lah. Outdoor yang memang macam pot camping semua itu. Tak ada yang kau buat indoor apa semua. Jarang sangat. Okay. Indoor Aerospeed je. Tahun lepas itu je. Okay. So Nada Rasa ni dia punya objektif dia ke mana tu? Kau nak bawa Nada Rasa band aku nak main for fun. Aku nak main for fun. Kau tak ada target AGL ke? Tak ada. Tapi Nada Rasa Coffee kalau perasan TikTok tu memang buat untuk berniaga lah. Memanglah. Dia memang aku buat cover-cover lagu dalam tu kan. Direction lain sangat dengan band. Band for fun, tapi Nada Rasa Coffee memang buat berniaga. Memang buat untuk berniaga. Jadi lagu pun lagu-lagu yang orang suka lah. Cover-cover lagu yang memang mainstream sikit lah. Okay. Sebab nak tarik gain crowd dengan brand awareness kan. Kau banyak cover lagu kan? Banyak itu. Banyak cover lagu. So kau aku nak tanya, macam mana boleh, yelah, first kau start dengan band kan? Ya. Dan macam mana boleh terciptanya Nada Rasa Coffee? Adakah Nada Rasa Coffee ni yang support? Aku kawan dengan Acap Saigon, kenal tak? Acap Kopi Saigon. Okay. Owner dia. Okay. Dia ajak aku macam mana nak bisnes kopi apa semua. Lepas tu aku kawan dengan Motokopi punya owner dia, Saleh Motokopi. Nama dia Saleh, aku panggil dia. Dia ada branding dekat belah Pantai Timur. Nama dia Motokopi. Itu pun antara dua orang yang memang ajak aku untuk try bisnes lah. Sebab main band kita tahu susah nak buat duit kan. Tapi nak support band ni buat kopi, dan aku dengan gitaris orang lagi yang tak datang hari ni kena buat kopi tu. Dia tengah buat kopi tu. Buat kopi kat kedai. Kalau aku dengan dia buat bisnes kopi. Habis kalau kau dua orang pergi show, siapa buat kopi? Tutup. Ya, ambil lah seorang barista. Tak boleh sebab show bukannya tiap minggu kita nak tutup kedai. Jadi kesian lah orang yang kerja dengan kita tu. Lagi ada kerja. Kalau part time boleh lah kot, tapi kalau full time tak boleh lah. Maksudnya tu kau ambil seorang, then kau pergi show, kedai buka je. Ya, tapi susah lah. Okay, tak apa. Sistem apa semua susah. Sebab dia yang nak pastikan nak kopi tu daripada tangan sendiri. Mungkin orang band orang nak rasa tu kan. Kopi pun nama band mungkin orang. Dia nak brew kopi tu kena gini-gini lah kat tangan dia kan. Jangan. Celup tangan baru aku pergi rasa kan. Tapi sebenarnya satu idea yang bagi aku pun baru first time dengar. Maknanya korang pun main music secara for fun, dan ada support business korang sendiri di belakang band tersebut. So kau terinspirasi tak Snazy Band? Yes. Aku muzik pun tak ngerti macam mana nak main. Kau buat nasyid. Kalau perasan branding macam Kopi Saigon kan. Dia pun ada band bawah dia. Oh ya. Oh serius ah. Owner dia, kalau pernah dengar nama Absur Band. Oh ni underground sama macam aku main lautan juga. Absur yang main dia tu Kopi Saigon punya ni Acap. Lepas tu Cako. Semua kawan-kawan yang memang kerja di ni. Kerja kedai kopi tu kopi juga. Adakah orang yang main band ni memang pandai buat kopi? Peminat kopi. Pandai buat kopi. Pandai buat kopi. Peminat kopi biasa kan. Pandai buat kopi tu luar biasa. Betul. Kan? Silat dia buat kopi. Aku rasa yang gentil gitar tu pun pasal dia buat kopi. Okay, sebab kan nak cari idea untuk cari lagu tu kena kopi kan. Tak tahu lah punya similarity tu aku tak tahu boleh jadi ke tak situ. Tadi kau cerita kau buat buat show dekat dalam hutan kan. Tak ada cerita-cerita. Tak ada lah cerita-cerita. Tak ada. Speaker meletup dah. Speaker. Awak yang meletup. Speaker meletup dah. Hang goreng kot apa yang meletup? Main dalam hutan kan bukan proper tempat kan. Jadi hujan contoh dah. Hujan, lepas tu ada setengah tempat tu aku pernah main bonfire yang pertama. Tengah-tengah main speaker berasap mah. Speaker berasap. Habis macam mana tu? Jadi tak boleh main. Lepas tu aku terpaksa main depan orang ni, tak ada speaker, tak ada apa. Main je. Main je. Konon-konon dia. Dua orang pun layan je. Layan je. Hebat. Layan je. Waktu tu ada Nur Saleh. Show tu ada Nur Saleh sekali. Hebat kau. Nur Saleh pun main macam tu. Tapi ada waktu dia tu baru dah repair lah. Waktu aku lah bernasib malang. Kan? Tapi aku ada baca lah satu komen daripada kau kan, daripada Nada Rasa dekat dalam YouTube ke kat mana yang masa tu yang kau rasa terharu sangat bila korang punya crowd tu nyanyi sing along dengan korang punya band masa tu. Betul. Kan?
So Benda syok sendiri, hang buat hang tak ada expectation pun, hang tak tahu apa benda ni jadi tak jadi. Tiba kerap yang orang hang tak kenal tau, bukan member tau. Orang tu hang tak kenal, tahu lagu hang, nyanyi lagu hang, jadi macam seronok tau. Nah, betul. Sebab tu yang aku stay lah, buat je lah. Ha. Aku jalan je, tapi for fun je. Aku tak ada pun target AJL ke apa benda, aku tak ada pun. Tak ada, Fun benda ni. Tak, masa kau main tu kau meleleh air mata. Tak lah meleleh, tapi seronok lah. Seronok ah. Diorang rockers lah. Takkan nak meleleh air mata. Rockers pun kadang-kadang ada hati dan perasaan, bro. Yelah. Tapi rockers kena tahan air mata mah. Mana tahu kat belakang. Belakang lain cerita. Depa suka aku. Adakah nada rasa ni kena, karakter nada rasa ni kena dengan bila kau main dekat hutan tu? Tak tahu, mungkin lah. Mungkin lah. Mungkin. Sebab mostly show memang lautan. Dan korang rasa happy? Ya. Serius Happy main dalam hutan. Sebab hang kalau main show contoh di bandar ke apa kan, turun balik tau. Kami camping lah lepas tu. Itu yang syok dia. Lepas camping hang yang syok dia. boleh jumpa orang-orang baru dekat situ, orang-orang yang hang tak kenal. Dia bukan setakat nak main band je, bro. Sebab gathering tu, Ya, itu yang best dah. dia tu yang best dia. yang itu best. Betul. Yang itu Sebelum show hang tengok orang race motor dulu. Kan ada 3 benda aku cakap tadi, race, music dengan camping kan. Sebelum show selalunya siang race motor lu, tengok lu orang race. Lepas tu malam music, lepas tu camping lah. So kira macam kau ni, kira macam masa tu lah, masa kau nak gathering dengan member semua kan. Kau dah buka kedai kopi bila masa nak lepak dengan member. Betul. Masa ni lah. Bila sebab camping pun tengah hype. Tak sekarang kalau kau tengok orang jual barang camping ni, ui gila mahal bang. Betul. Kan mana-mana semua camping sekarang ni. Best. Bagi aku satu benda yang baru lah, Cap. Betul. Kan? Kalau kita nak camping, ajak dia. Tak, aku kalau boleh sebenarnya kalau ada lagi next nada rasa dapat apa? Dapat buat event dekat ni kan, kat hutan. Kita boleh pergi, Cap. Boleh join. Betul. Best juga kan. Aku nak rasa vibe tu. Kau faham tak? Buat podcast dalam hutan. Sebab zaman aku muda-muda, zaman kita muda-muda, tak ada vibe benda ni. Betul. Tak ada, betul tak betul? Yang kau hanya tak, kalau contohlah kau nak tengok persembahan band indoor je. Pergi gig. Pergi gig kan. Sekarang ni lain bai. Itulah. Aku bila dengar nada rasa tu sendiri apa dia punya? Macam mana dapat nama nada rasa ni? Aku rasa sebab pernah tengok podcast Indonesia kot. Tak salah aku, dia pernah cakap kalau nak buat band kena 2 suku kata macam 420 macam tu contohlah. Jadi aku try cari nama nada rasa, jadi gitu lah. Kau main letak ya tu? Aku main letak lah. Tak ada macam ni nada ni adalah gini. Tak ada Tak ada, aku main letak lah. Sebab aku tengok podcast orang tu, rasanya kalau pernah dengar Soleh Solihun kot, Indonesia punya Soleh Solihun, yang macam kat kedai kopi tu okey. Rasanya aku tengok dia pernah buat teori kalau nak buat band, letak nama band macam tu. 2 suku kata macam tu. 420 je tu dah. Aku try lah. 420. Sheila on 7. Sheila on 7 dah 3. Tu dah 3 kan. Okey. Tak, dia sekarang ni dia dah over expect aku punya expectation tau. Sebab aku macam bila nak interview nada rasa ni, aku tengok dia punya lagu apa semua. Ni orang ni puitis kan. Sekali tanya nak buat drum band, aku letak je. Kan for fun kan. Aku tak expect pun dia boleh bertahan sampai tahap ni pun. So lagu pandemik tu memang kau bosan-bosan masa pandemik, kau buat lagu tu ke macam mana? Betul. Aku buat lagu tu waktu tak boleh keluar rumah. Jadi aku baru study band No Stress. No Stress dengan Fierce, kalau pernah dengar. Okay. Fierce. Lepas tu aku suka lirik dia. Waktu tu aku tengah hype lagu yang macam tu. Jadi aku buat lagu ala-ala macam Indonesia sikit. Mula dia akustik. Tapi pernah dengar House Boom Music tak? Waktu COVID dia buat competition tau. Buat competition, jadi band-band lokal yang tengah nak start band ni hantarlah dia punya demo, lagu apa semua kan. Nada rasa dapat pergi separuh akhir tak salah kan. Separuh akhir. Dengan lagu tu. Lagu tu lah. Lagu tu. Pandemik tu lah. Sedangkan
Ya for fun je. Tapi kau ada skill buat score buat score lagu semua boleh Score tak ada. Tak score kan nak tulis note apa semua tak boleh lah. Semua arrangement, recording boleh buat lagi. Macam sekarang ada rasa pun memang fully record dekat rumah. Oh ya ke? Hebat kau. Sekarang macam praktis dekat kedai. Tapi pakai drum elektronik lah. Tak boleh pakai drum betul. Bising lah orang kan. Betul. Drum elektronik semua sekarang kan digital. Sama digital. Masuk door. Lepas tu mikrofon apa semua record dekat dalam bilik. Kalau macam benda yang perlukan mic, macam gitar akustik dengan vokal, memang kena cari tempat yang sunyi lah. Tapi gitar elektrik sekarang dah pakai M Simulator. Pernah dengar M Simulator? Ni baru pertama kali dengar lah ni. Dah pakai sistem, tak payah pakai miking lah. Tak payah pakai mic untuk record gitar elektrik sepatutnya. Oh dia terus direct. Dia terus direct masuk ni. Dulu susah sikit, tapi sekarang dah zaman digital. Jadi buat kat rumah lah. Tak payah nak tak payah ada studio benda semua Tapi studio still sedap lah. Kalau nak record studio memang itu paling best lah. Tapi kalau on budget, band baru nak start, itulah cara dah. Sampai sekarang tengah on the way buat album. Semua buat kat rumah. Semua buat kat rumah? Kau tak ada under label siapa-siapa? Tak ada. Gila lah tu. Gila. Hebat tu. Hebat, serius. Ini hebat. Korang bagi aku. So marketing semua korang buat sendiri Betul. Gempak babe. Lirik Buat sendiri. Buat sendiri. Kau buat? Ya. Dia main letak je. Dia macam buatlah dia punya nama band. Aku yang letak je. Aku rasa kan disebabkan diorang for fun, diorang tak ada pressure tau. Nah, betul. Dan atas dasar minat. Dan hari ni peminat lah yang bagi diorang famous sebenarnya. Diorang accept apa yang diorang buat, kau tahu. Betul. Itu yang segala skill, segala macam-macam benda boleh keluar. Sebab kau tak ada stres, Mak. Betul. Kan, apa yang kau nak fikir? Betul. Apa instrumen yang kau boleh main lagi? Selain daripada gitar lagi? Keyboard. Gitar, keyboard. Bass sama lah macam gitar. Bass sama macam gitar. Gitar, keyboard dengan itu je lah kot. Aku rasa yang aku boleh main. Tapi Cuma aku boleh mixing sikit-sikit. Macam mixing lagu sendiri kan. Aku mixing lagu juga. Kau belajar benda tu kat mana? Itu lah. Ui. Bro, ini gila aduh. Dia hanya dekat YouTube. Tak ada guru. Tak Tak ada. ada. Kau bukan ambil bidang muzik kan dulu Kau tak ada apa-apa degree ke pasal bidang muzik, tak ada. Bukan muzik, aku pernah belajar filem sebelum ni. Tapi tak ada kena-kena dengan sound pun. Kau filem maksudnya kau teater ke, lebih pada teater ke? Bukan. Penulisan skrip ke? Course tu apa dia? Creative production. Creative production. Dia fokus dekat filem dengan animation lah. Tapi tak ajak pula pasal sound apa semua, tak belajar lah. Cuma betul. Tapi kau punya penulisan lirik pun boleh tahan. Kan? Tak tahu. Aku tiba je. Ke kau Google Translate ke? Tapi bukan ChatGPT lah kan? Zaman tu belum ada lagi. Zaman tu belum lagi. Macam lagi. sekarang aku belajar juga pakai AI tau. Sebab aku rasa kalau aku tak pakai AI nanti aku ketinggalan. Yes. Jadi aku study juga AI. Tengok macam ada satu app nama dia Luno kan. Macam mana apps tu buat lagu kan semua kan. Buat waktu sekarang aku rasa manusia lagi hebat lah. Tapi tak tahulah lagi 2-3 tahun kan. Tapi waktu sekarang aku rasa manusia lagi sebab ada pure, ada rasa. Dia tak ada jiwa, dia tak ada jiwa benda tu. Takut nanti kalau kita pakai AI kau nak buat lagu orang tak macam sekarang. Aku rasa kalau bagi aku lah, ni bagi pendapat aku lah kan. Sebab aku pun peminat muzik. Dan aku pun layan semua muzik kan. Metal ke apa semua aku layan. Yang penting sedap didengar, aku layan. Kalau seorang pemuzik tu dia start menggunakan AI, bagi aku dia punya purity tu dah tak ada. Authenticity dia dah tak ada. Betul. So mungkin boleh jadikan sebagai reference sajalah. Mungkin kau nak test kan untuk dapat idea ke kan. Tapi kalau kau orang kata sepenuhnya guna AI untuk buat lagu, tak boleh lah. So kau main gitar semua by heart Tak ada note Ke ada note juga? Note macam mana? Tak, maksud aku tu kau main gitar ni, depan kau ada note ke atau kau boleh tulis note? Tak boleh. Tak lah. By heart lah, betul lah. By heart lah. Aku tak boleh, tak faham pun kalau tunjuk note-note yang macam toge tu kan. Aku tak faham pun. Sama lah. Aku tahu clef treble je. Aku tahu clef treble yang tulis kat depan ni. Aku tengok tu apa benda ni aku tak faham. Ini kalau pergi AJL lepas tu nak buat arrangement, pening kau. Masa tu kalau masuk AJL kita upah orang.
Kalau tak masuk kita buat cara sendiri. Tapi kau kena ada target jugalah. Kau kena ada target tu. Sebab lagu-lagu kau boleh pergi bro. Tapi tak tahu kalau ada target nanti ada pressure. Oh ya betul juga Kalau ada target ada pressure. Dia aku rasa Nada Rasa ni dia lebihkan kepada dorang nak bawa karakter dorang sendiri. Betul. Bagi aku dia rasa dia nak main, kalau kau nak dengar kau dengar, kau tak nak dengar terpulang. Mungkin macam itulah kot kan kau kan. Kalau contohnya ada orang di atas Nada Rasa ni yang mungkin mengarah-arahkan sesuatu, mungkin itu akan jadi pressure pada kau sebenarnya. Okay. Alright. Kalau kau pergi show, okay, ni kita dah masuk soalan-soalan random. Okay, baik. Kalau kau pergi show kan, kau punya outfit tu siapa yang settle dengan untuk kau? Tak pernah ada orang settle lah. Tak ada? Tak pernah lah. Kau tak ada aku pakai je apa benda aku nak pakai. Macam aku tak peduli. Aku tak peduli. Yang pun nak pakai macam mana pun lantak bawah. Tak ada nak make up Satu band aku lagi suka kalau band aku yang ni pakai lain, ni pakai lain, ni pakai lain. Aku tak suka macam ini sama semua macam Boria. Betul tak? Tak, tadi dia cakap dia tak boleh buat lawak bro. Dah. Aku cakap ni untuk band aku. Sebab yalah beberapa minggu yang lepas kita ada interview Fugo. Fugo dia punya kalau dia buat show dia nak pakaian dia berkawan. That's why aku dah tanya kau sebab kau band kan. Dia cakap baju kau siapa yang mix. Tak ada pakai Pakai je. Karakter dorang karakter Steady. Macam tapi kalau kau tengok band-band besar macam Wings ke apa kan memang bertibai kan pakai kan. Tak tahulah. Sebab tak kalau kau tengok lah kan. Betul. Sebab diorang dah nama diorang tu dah sendiri dah besar. Sebab baju diorang pun kadang kadang pakai pun tak ada masalah, dah jadi ikutan. Maksud macam kan. itu lah. Kalau tiba-tiba ada orang datang kau, aku nak sponsor kau baju untuk show. Ambil. Orang sponsor ambil. Apa susah-susah? Bukan dia bukan benda hang kena pikat panjang. Kan bagi baju ambil lah. Apa lagi nak? Apa yang ambil Kena pula baju tu. Kena pula baju tu baju batik. Baju batik tak payah pakai. Orang bagi kita ambil. Pakai belum tentu. Pakai belum tentu. Kau bayangkan pakai baju batik buat show kat hutan. Tak kena lah. Macam mana pun dia tak lah. Mesti orang yang sponsor tu nak tengok juga kan. Okay, Nada Rasa mungkin yang sponsor tu macam t-shirt yang metal sikit ke apa kan. Betul. Takkanlah nak pakai baju batik. Kalau orang yang founder batik tu nak tak kena lah tempatnya. Nak cerita dia. Baru tak, aku cuma bayangkan Arab pakai baju batik. Main hari kantin apa? Main hari kantin. Aduh, main kat Pampel pun tak kena lah. Aduh. Okay bro, setiap kali kau pergi show kan, apa yang kena ada dalam beg kau? Apa yang kena ada dengan kau? Kan? Gula-gula ke apa ke nak hilang. Ya, kita nak sekali kita nak buat show, kita mesti ada nervous apa benda semua. Rokok kena ada. Rokok. Nasib baik. Tapi Allah tak buat. Boleh tak ada. Boleh. Nasib baik kita tak ada restricted tak ada. Rokok lepas tu je lah kot aku rasa. Kau tu je. Rokok, kopi jalan. Jalan. So macam mana cara kau nak relaxkan diri kau kat atas pentas, nak hilangkan nervous ke apa ke? Pernah kau rasa nervous? Pernah. Banyak kali lah. Setiap tak, aku nak tahu lah juga. Setiap pentas aku mesti nervous Mesti nervous. Aku tak. Macam mana cara kau nak? Aku tak tengok band sebelum tu. Kau tak tengok? Aku tak tengok. Kalau macam sebelum aku show, contoh ada band sebelum Nada Rasa show kan, aku tak tengok. Bukanlah aku tak nak tengok, sebab aku takut, aku tak nak tengok apa ni muzik dulu. Pakai earphone, dengar lagu sendiri dulu, pusing-pusing dengan belakang ni kan. Settle tu baru naik. Cara kau lah. Tu kau bila kau dah naik atas, hilang lah semua tu. Kau buat je lah. Ke macam mana? Rasa juga. Tapi bila dah start masuk first perkataan lagu hang nyanyi tu, hilang sikit. Hilang lah. Hilang lah. Aku pernah experience benda ni tau. Dulu aku masuk nasyid. Bila naik ke atas pentas, first time aku masuk naik atas pentas, tak kalup. Rasa kebas je semua kau tu. Aduh, ni kat depan ramai orang ni. Lepas tu cikgu kat depan gini tengok aku kan. Aduh, mati macam mana aku nak nyanyi. Goyang lah. Goyang kan. Tapi bila kita dah 2-3 kali atas, dia nervous. Tapi dia tak seteruk itulah. Awal-awal lah. Sebab nervous ni bahaya tau. Sebagai lagi-lagi kalau untuk yang jadi vokalis, dia boleh
tukar suara kau weh. Jadi lain weh. Pernah jadi gitu? Ya pernah. Betul. Pernah Pernah. Kau tak keluar suara langsung ke macam mana? Bukan tak keluar suara, dia suara bergetar macam Vibrator lebih lah. Jadi apa benda ni? Pernah. Satu lagu yang first tu Jahanam. Full song? Full song. Oh, Aku rasa Aerosmith kot jadi gitu. Eh? Selalu kan main dalam hutan, gelap, tak nampak orang. Jadi pantai lah. Okey. Aerosmith, hang tengok depan penuh orang ni pula. Lepas tu cerah. Masa tu main siang. Stage buka lampu dekat crowd kan. Lagu first tu aku Jahanam balik. Masa tu kau main keyboard? Aku main keyboard masa tu. Lagu first tu Jahanam. Tapi key lagu okey lah. Key okey. Tapi Jahanam. Aku tak suka. Video Aerosmith kan dia upload kat YouTube kan. Aku tak pernah tengok. Sebab tu. Tapi orang semua okey boleh. Orang okey lah. Aku tak okey. Sebab kau yang buat benda tu, kau tahulah mana tak cacat celah dia kan. Sebab satu lagu tu kan. Aku tak boleh. Sampai sekarang tak tengok video. Sekarang aku tak tengok. Aku overthinking. Overthinking. Oh ni kalau takut kena anxiety. tak ada lah sampai anxiety. Satu lagi aku ada problem nak cakap on stage tau. Oh ya. On stage nak control crowd orang panggil kan. Aku tak pernah buat benda tu. Habis siapa yang buat? Tak pernah buat. Kau suruh jebat buat? Sebat pun tak buat. Bagi salam, Assalamualaikum, tajuk lagu, jalan. Itu ya. Bagi salam, tajuk lagu, jalan. Jadi setiap lagu, aku terpaksa buat apa tau? Aku terpaksa buat transition. Contoh, kalau chord F, C yang dalam family chord kan. Kau akan letakkan transition daripada satu lagu A ke lagu B ke lagu C. Kalau contoh, 3 lagu aku main, baru kenalkan band kejap. Lepas tu aku transition lagi. 3 lagu lagi selepas tu. Selalunya kalau 45 minit kan dalam 6 lagu, 7 lagu kan. Mungkin 3 lagu tu ada transition, 3 lagu ada transition supaya aku boleh cakap sekali je. Lepas tu dengan ending. Pandai. Ini genius sama dia. Sebab aku tak boleh cakap, aku nak tutup problem tu. Problemnya aku ada masalah. Aku tak boleh cakap bila depan orang ramai ni, aku jadi tak tahu. Nasib baik interview kau 2 orang je. Betul. Ramai lagi. Kalau depan kau ni ramai ni, tak keluar suara kau ni. Tak, bukan keluar je tapi lain lah. Dia naik stage. Dia dah tak bercakap, dia nyanyi dengan kita. Bila naik stage aku tak boleh cakap. Aku tak tahu kenapa. Sampai sekarang bukan tak boleh cakap, aku gugup pun. Gugup lah. Sebab nyanyi kau ikut melodi. Bercakap kau kena susun kata-kata. Lain kan. Beza tu lah bezanya antara pelakon dengan penyanyi. Orang yang bercakap, pengacara, kadang-kadang pengacara tak boleh nyanyi. Kan dia tak tahu macam mana penyanyi nak handle benda tu kan. Macam itulah. Tapi penyanyi ni yelah dia dah memang dia nyanyi lagu dia kan, dan dia dah master untuk lagu tu. Kalau kau bercakap ni, kau nak kena cakap benda yang baru, kau kena fikir lagi apa kau cakap. Kejap lagi kau salah cakap, lain pula jadinya. Termencarut ke apa, aku takut. Aku takut gila benda tu. Ini band yang paling sempoi yang pernah aku jumpa. Betul. Aku pun first time tu interview band sempoi macam ni. Aku takut tercarut lah tu. Aku jam lah. Okay. Next project. Album. So dah berapa persen dah? Sekarang dah siap arrangement sebenarnya. Dah siap arrangement semua. Cumanya aku selalu akan main lagu tu dekat live dulu. Aku tengok orang lain punya feedback, macam crowd punya feedback, team aku punya feedback semua. Kalau orang okey, aku terus jalan dengan dia punya arrangement lah. Tapi kalau tak okey, maknanya ada something wrong dengan aku punya arrangement tu. Okey. Dalam album ni ada 4 lagu lama, 4 lagu baru. Jadi ada 8. Ada 8 lagu. Ada 8 lagu. Sebelum ni keluar EP kan. So EP lagu lama ada 4 lagu yang aku select yang banyak crowd cakap mereka suka tengok live version kan. Live version lagi better daripada recording dulu. Recording dulu aku buat sendiri juga. Aku tak tahu masa tu baru study kan. Aku tak kerti juga. Sampai sekarang pun aku masih lagi baru study benda tu. Cuma aku ambil arrangement yang live tu, aku buat EP. Aku buat album, sorry. Okay. So aku bayangkan dia kata tadi dia belajar buat pakai YouTube. Dia belajar buat benda tu kat YouTube. Aku boleh bayangkan macam mana dia belajar. Macam mana nak masukkan bunyi gitar tak YouTube. Gitu kan? Betul. Kau sama dengan aku bro. Aku 2020 pakai app apa? Tak, aku bukan buat lagu. Pakai apps apa? Aku buat dulu aku edit video pakai CapCut bukan CapCut ni Filmora. 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 Orang cakap tu yang paling senang lah sebelum CapCut ada kan.
Itu lah. How to cut clip. Ya, betul. Tak kat YouTube baik. Premiere Pro kan. Premiere Pro sampai sekarang aku tak pandai. Oh, faham. Aku Filmora, DaVinci dengan CapCut. DaVinci. Itu yang kadang-kadang keluar first video aku. Sampai sekarang aku tak nak tengok video tu. Ya. Geli tu. Susah. Tak tahu susah kalau aku rasa benda ni kena ada kawan-kawan juga. Macam ada satu community macam aku belajar buat sound ni. Aku banyak tanya kawan-kawan aku yang memang buat sound, yang buat sound engineer ni kan. Aku tanya kat depa, ni macam mana nak dapat sound ni apa macam mana nak bagi balance bunyi, frekuensi apa semua. Jadi supaya aku tak buat jahanam. Betul. Sebenarnya memang kita shoot sendiri tapi janganlah jahanam sangat. Kau pakai apps apa buat lagu? FL Studio. FL Studio. FL Studio. Sama lah. Aku kalau nak buat mixing apa aku pakai FL Studio. Tapi orang cakap yang tu untuk rapper. Oh ya. Apps tu kau buat lagu rock bro. Steady. Dia sebenarnya boleh je. Apa-apa genre pun boleh je pakai DAW tu. Tapi sesuai dia untuk rapper. Aku dah reti satu app je. Aku dah reti yang lain. Aku pakai lah ini. Jadi sampai sekarang aku pakai benda tu. Sepoi tu. Sepoi gila. Sepoi lah. Tapi kau tak ada keinginan ke nak explore apps lain? Mungkin benda tu yang boleh membantu lebih lagi bagus ke macam mana ke? Sebab gitaris aku study app lain. Dia study, aku tak ingat lah app dia apa. So kekurangan di FL Studio, macam FL Studio susah nak tukar tempo dengan time signature. Okay. Contoh nak pakai tempo 120, tiba-tiba nak pergi ke 190 contoh dah. Susah dekat apps tu yang aku pakai sekarang. Jadi yang gitaris aku yang jebat tu, dia study app lain. Jadi tak apa, aku buat ni, aku bagi kat hang, tukar dia punya tempo pula. Macam tu lah adalah cara kami lah. Aku ingatkan kau memang masuk-masuk je lagu tu Ada tempo, ada setting tempo dia, ada itu kan. Aku baru tahu. Aku tak pernah buat lagu. Kan? Sebab aku ada experience buat drama radio. Okay, drama radio pun gunakan audio punya ni, tapi aku guna audio yang Adobe Audition. Adobe Audition. Okay. So kita orang cari lagu, apa benda semua tu tinggal masuk je. Yang ini dia siap dengan tempo benda semua, lagi pening bro. Sebab dia buat lagu sendiri. Dia buat lagu kan. Kita dengar lagu kadang 3 minit kita cakap apa ke lagu kejap sangat. Kau tengok proses dia. Susah untuk dapatkan 3 minit tu. Kan. Okay. Apps buat rap tu. Alalang dia dah ada depan kita tanya. Satu lagu berapa lama kau ambil masa untuk siapkan? Mixing ke apa? Dia keseluruhan lah. Aku tak tahu mixing ke apa tu. Lama. Daripada start idea kau nak buat satu lagu kan, lepas tu sampai complete lagu tu. Pengalaman kau. Lama lah. Sebab sistem nada rasa lain sikit. Sebab aku kena try live dulu. Kan aku dah siap arrangement. Arrangement dah siap apa semua. Dah ada recording gitar, dah ada vocal apa semuanya yang dah siap kan. Macam demo dah lah lebih kurang. Aku akan try live dulu. Tengok orang punya crowd macam penerimaan orang. Lepas tu balik tu kalau tak okey, buat lain. Buat lagi. Tapi kau simpan tak benda yang kau buat? Simpan lah kan. Mana tahu kan nanti kan. Yang demo punya version dengan yang orang cakap barang dah siap kan, barang jadi punya ni, lain lah dia punya bunyi dah. Lama makan tahu mana? Aku nak pengalaman. Aku rasa kalau satu album tahun ke. Album ni aku rasa aku setahun aku buat benda ni. Sebab aku tak reti. Itu je problem dia. Kalau nak cepat pergi studio lah. Cepat pergi studio lah. Itu cepat lah. Tapi tu pun nak kena ada masuk jugalah. Nak bayar sessionis lah apa benda semua kan. Bayar sewa studio 1 jam dah apa. Macam studio Don ni. Studio Don ni 1 jam lah apa. Ya betul lah, kena bayar kan. Ini bukan studio Jamie. Yelah sama lah kan. Studio juga. Apa-apa kontak. Aku promo pun tak faham apa. Aduh. So korang follow dia punya Spotify, dengarkan semua lagu-lagu daripada Nada Rasa. Support gang. Support kita punya promo lah sikit hang punya kopi. Siapa nak datang hang punya kopi ke? Hang promote lah. Tak apa nanti studio pun tanya kopi kat mana? Kopi dekat Bagan Serai. Bagan Serai di mana? Bagan Serai kedai di Perak. Mana? Perak. Bagan Serai aku. Kedai tu dekat mana?
Alamat. Dekat Teluk Medan. Teluk Medan. Kalau boleh search dekat ni, Waze boleh search. Nada Rasa Coffee, search Nada dekat Rasa Waze Coffee. ataupun Google. Disebabkan owner dia pun tak kerti nak cakap macam mana. Aku letakkan link dekat bawah ni. Nanti kau pergi lah kat sana. Okay Dan, kau nak cakap apa? Dah aku dah kerah perut. Alright gang, itu saja daripada Gua Punya Podcast untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe Gua Punya Podcast. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Eddie. Sorry bro. Okay.